Okay gang, Assalamualaikum, welcome back my channel. So selamat petang dalam pesona damai negaraku. Okay, hari ni aku berada di sebuah lokasi iaitu kebun sawit. Saya tengah menjoran ikan ya. Cabut elok kan putus tali So aku tengah memancing ikan, nanti kita tengok. Okay, apa-apa terima kasih subscribe okay my channel. Assalamualaikum gang, welcome back my channel. So bertemu lagi dalam aku punya channel iaitu Pesona Damai Negaraku. Okay, so selamat petang. Hari ni hari Ahad. Kepada sahabat-sahabat, selamat petang, selamat pagi, selamat malam. Kepada sahabat-sahabat, hari ni kita bersama lagi dalam channel Pesona Damai Negaraku. So hari ni hujan dah turun di perdesaan ataupun tempat aku bekerja di kampung. So hujan lebat ya. Kau boleh tengok tu awan gelap tadi. Gelombang hujan yang besar tadi turun ya. So terima kasih kepada sahabat-sahabat yang terus vlog, follow my channel, subscribe my channel. Terima kasih banyak. Harap suara aku dan gambar dengan jelas terlihat lah. So aku minta maaf seandainya video aku ni bergoyang-goyang macam kau lihat. Ini aku pakai gimbal biasa saja. Aku tak pakai gimbal Osmo aku. Sebab aku punya gimbal Osmo tak cas, bateri dia dah habis. So inilah keadaan lepas hujan. Mungkin ada sahabat-sahabat yang nak tengok keadaan di perdesaan aku. Ini aku berada di lokasi kerja lah, sekolah menengah. Okey, di Jempur Negeri 9. So terima kasih yang support dan like, subscribe. Okey, so sekarang aku nak on the way pasang lampu sebab sekarang dah pukul 6, time tu pasang lampu. So kepada sahabat-sahabat yang baru mengenali channel aku, terima kasih. Jangan lupa tekan butang subscribe dan like. Okay, so inilah keadaan sekolah aku. So ini padang dia. Okay, yang tu kuartus guru dan itu rumah-rumah warga lah. So sekolah ni berada di pertengahan rumah-rumah warga. Keliling tu semua rumah warga ya. Keliling tu semua itu kuartus guru. Macam korang tengok, yang tu kuartus guru. Okay, minta maaf saja aku tunjuk jari tangan apa. Okay, so sekarang lepas hujan, keadaan macam ni lah. So terima kasih kepada sahabat-sahabat yang terus follow dan subscribe my channel. Okay, nanti apa-apa kita sambung sebab aku nak ke sana. Aku nak mula memasang lampu. Okay. Okay geng, kembali lagi kita sambung. Okay. So tadi aku daripada belakang sana. Okay, maaf, belakang sana terus ke lorong ni. So aku nak pasang lampu di setiap blok-blok ni. Macam biasa kita blok santai di lokasi tempat aku bekerja. Okay. Mungkin ada sahabat-sahabat yang nak tengok. Wah, besar sekolahnya. Memang besar. Di Malaysia memang begini sekolahnya. Yang ini sekolah menengah. Sekolah menengah. Saya tak tahulah. Mungkin di seberang dipanggil SMP kot. Aku tak tahulah. Tapi di Malaysia inilah sekolah menengah. Sebab ini sekolah tempat penentu pelajar-pelajar itu akan bagaimana prestasi menduduki sekolah menengah dan akhirnya akan lebih tinggi lagi pembelajaran ataupun pengajiannya selepas ini. So sini lokasi penentu ataupun kata orang tu prestasi yang akan datang lah. Di sini kalau SPM berjaya, anda akan lebih berjaya lagi lah di masa akan datang dalam institut lebih tinggi lagi pada sekolah menengah ni lah. Okey. Kalau sekolah rendah, itu tahap rendah. Yang ini lebih tinggi sikit. Yang kedua, mungkin yang ketiga ke universiti lah. Okey. So, macam aku, macam inilah aktiviti aku harian aku. Kerja memasang lampu. Okey. So, inilah pemandangan dari depan satu blok, blok 2 dan ini belakang blok 3 So dia banyak blok sini ada 6 blok. Okey, ini yang barulah, blok yang baru. Ini untuk tingkatan 2 ataupun form 2. Atas tu ada form 2 So ini lorong
pustakaan, dan juga ada juga lorong sekolah khas pendidikan untuk pelajar-pelajar yang kata orang tu yang rendah dia punya prestasi, so akannya belajar sini lah untuk lebih kejayaan dan akan diuji lebih. Beli pelajaran boleh lah. So ini kelas dia pendidikan khas. Okay, so jomlah ikut lorong-lorong laluan jalan kaki. Aku nak mula pasal lampu. So ni lorong B. Okay, ni lorong B. Tadi aku daripada sebelah sana. Okay, lorong 2, lorong 3 dan bangunan 4, lorong 4, 5 dan 6 lah. Okay, mungkin dia cakap, oh besar betul lah sekolah dia. So tu lampu dah terpasang. So ni sekolahnya lah. Korang boleh tengok. Aku putar perlahan sebab aku tak pakai gimbal Osmo. Kalau ada gegar-gegar tu aku minta maaf sebab aku pakai gimbal biasa saja. Okay. So sekarang kita on the way nak ke belakang ke sana. Kita teruskan pasal lampu lah. Okay, ni tandas-tandas je. Dalam sekolah ni tandas banyak, tak perlu risau. Memang banyak tandas, setiap bangunan ada 4 atau 5 tandas. Ni pun tandas-tandas. Sini tak banyak ke tandas, memang banyak geng. Yang ni surau, tempat umat pelajar-pelajar Islam akan mengaji, bertadarus ataupun ada pelajar-pelajar agama di sinilah. Okay, dalam sekolah ni disiapkan masjid ataupun surau. Okay, yang ni bangunan pelajar tingkatan 1 dan 2 lah. Okay, so jom kita terus ke perjalanan. So ni ada longgokan projek-projek guru asas pertanian. So di sini ada kitchen, tempat masak, mana pelajar-pelajar yang masuk kemahiran memasak akan diuji di sinilah. Canggih kan? So pelajar-pelajar ni bermacam-macam kemahiran akan diterapkan dalam sekolah menengah lah. Dari segi sains, pertanian, chef, masak-masak, banyak lagi lah akan diterapkan dalam jiwa pelajar-pelajar mana yang berminat lah. So ini belakang dia, okay. So korang boleh tengok belakang, pemandangan belakang, aku slowkan sikit. Okay, ni pemandangan belakang, ni surau. Pemandangan belakang di sini, okay, di sini. Korang boleh tengok, itu pejabat Felda, yang tu pun ada dewan ujung sana, tu dewan rakyat seberguna. Ini semua peneroka akan berhimpun sana kalau ada aktiviti lah. Kisah apa aktiviti, open house ke apa. So yang sebelah sana tu masjid besar lah. Sebab tak nampak geng, ada masjid besar di belakang tu, so ada pondok nombor 2. So ni kawasan-kawasan pertanian lah. Untuk pelajar-pelajar menjalani aktiviti menanam sayur-sayuran. So projek belakang, keadaan sekolah macam ni lah. Okay, macam korang tengok keluasan je. Dari segi cat tu abai lah sebab lagi dia sedang renovate. Ni sedang pembersihan untuk cat yang baru untuk 2025 lah. InsyaAllah ada rezeki nanti sekolah ni akan kembali cantik seperti dulu. Sebab sekolah ni pernah menang dalam pertandingan sekolah tercantik dululah. Sekarang masih belum lagi dalam renovate, masih dibaik pulih. Situ padang bola dan juga quarters guru. Korang tengok tu quarters guru, aku zoom sikit. Tu ada quarters guru kan. Guru-guru mana yang jauh akan duduk sini lah. So yang dekat-dekat mungkin di sini saja duduk, yang jauh-jauh tu mungkin juga ada duduk sini, ada duduk jauh pada sini lah. Okay, so apa-apa nanti kita sambung lagi. Okay geng, sekarang kita berada di kawasan pertanian ataupun projek sekolah. So inilah projek-projek sekolah di mana pelajar-pelajar akan diterapkan dalam pelajaran esko tani. Okay, ini pertanian-pertanian yang di esko tani kan oleh pelajar-pelajar lah. So di mana kini dah mula subur projek-projek untuk pelajar-pelajar. Setiap ban ini ada pelajar masing-masing dan juga ada guru masing-masing yang mengawal hasil-hasil tanian ya. So kita ada ikan botol, pucuk manis, jagung, sawi, apa lagi kangkung sebelah sana. Ada kangkung, ada sawi, pucuk manis, batang botol, jagung. Banyak lagi lah, lada, kayu ubi kayu,
durian Belanda, yang dalam tu sayur-sayuran yang untuk dimakan, untuk dijual. Okey, so inilah belakang projek-projek sekolah yang dijalankan oleh Pendidikan Malaysia untuk pelajar-pelajar. Okey, so aku nak ke sana, kita teruskan. Sekarang suasana hujan, di jalan, ramai juga orang cakap sekolah di Malaysia macam mana. Di sini diterapkan pembelajaran tu diutamakan. Okey, tiada bertiktokan, tak ada joget-jogetan. Di sini pelajar diterapkan dengan bermacam-macam yang disarankan oleh pendidikan, seperti pembelajaran matematik, bahasa Inggeris, pertanian. Itu diutamakan sebab dalam bidang ni akan mengajar seseorang pelajar akan menjadi lebih berdedikasi dan orang tu lebih berilmu tinggi dalam apapun bidang yang dia cuburi lah. Okey, dari segi tani, matematik, accountant, celik IT, macam-macam lagi lah. So banyak lah yang diterapkan bergantung pada minat-minat murid-murid lah. So tu ada masjid. Sekolah menengah ni tak jauh pada masjid. Tu ada jalan utama. So tu masjid, ni sekolah lah sebelah sini. Okey, so inilah lokasi-lokasi pertanian macam kau lihat dalam video aku. Sekolah di Malaysia macam ni, geng. Pembelajaran pendidikannya diutamakan nombor 1, geng. Okey. Kerana setiap pendidikan akan membuatkan kita lebih maju ke depan, bersama bersaing dengan sains dan teknologi, dan sekarang ni lebih mencabar kan. Korang tengok sekarang tanpa pelajaran, tanpa pendidikan yang lebih tinggi, kita akan ketinggalan jauh ke belakang lah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tengok video, mungkin orang yang terpelajar. Aku nak ucapkan tahniah, anda telah menjadi seorang yang terpelajar. Okey, tak macam aku hanya sampai mampu di sini, menjadi seorang security. Meskipun aku seorang security, aku masih boleh belajar sendiri, mengetahui teknologi depan-depan, okey, dan juga mempelajari setiap perubahan peredaran masa lah. Okey, aku pun tidak ketinggalan. Okey, inilah ruang sekolah. Okey, jom kita jalan ke sana. Okey, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang nak tengok, oh beginikah sekolah di Malaysia. Beginilah, geng. Semua setiap sekolah atau bangunan dibekalkan 3 tingkat. Aras 1, aras 2, aras 3. So setiap tingkat ada program masing-masing. Yang ni kawasan bengkel, yang ni bahagian pemasakan, yang atas tu bahagian kelas, macam itulah. Aras-aras tu semua memainkan peranan, dan ini lokasi pembacaan. Setiap kelas akan diuji dalam segi membaca. Matematik akan di sini open lah. Itu terpulang pada guru masing-masing dan kreativiti masing-masing lah pada guru-guru. So mantap, anak bangsa Malaysia teruskan usaha menjadi rakyat yang terpelajar, yang disegani, dan menjadi seorang pencipta ataupun seorang yang hebat di masa akan datang lah. Manalah kita tahu boleh menjadi seorang pakar teknologi, menjadi orang pintar dari sains, matematik, jurutera kan, melahirkan jurutera yang hebat-hebat, dan kemungkinan juga boleh menjadi seorang Perdana Menteri. Mana tahu kan, lahirnya IQ yang menarik di masa akan datang lah. Baik, kenapa lampu aku tak hidup? Aku cek lampu aku tak hidup. Tu tak hidup lagi. Nanti apa-apa kita sambung lagi ya. Panjang sangat dah aku meletih ni. Apa-apa nanti kita sambung lagi.